Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi sotong sumbat goreng tepung. Lepas tu mari kita tengok bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nak. Okey, mula-mula kita ada sotong, kita ambil 500 gram. Lepas tu ni tepung beras, kita ambil 100 gram. Okey, yang ni tepung serbaguna, tepung goreng ayam, kita ambil 100 gram. Lepas tu kita ada kapok makan. Lepas tu yang ni tepung jagung, kita ambil 2 sudu besar. Lepas tu ni telur, kita ambil grade C. Kita ambil 2 biji. Lepas tu kita ada air batu. Yang ni untuk kita nak buat tepung goreng sotong. Lepas tu untuk kita nak sumbat di dalam tu, okey ni dia bahan-bahan dia. Mula kita ada carrot, kita dah parut siap-siap dah nak. Okey, lepas tu yang ni daun sup dan daun bawang, kita iris siap-siap. Lepas tu kita ada 6 biji telur saiz B juga. Okey, yang ni kita buat anggaran untuk setengah kilo sotong. Andai kata lebih, kalau kita nak makan macam tu pun boleh juga. Okey, lepas tu mula-mula sekali kita nak buat untuk sumbat dia dulu Okey, mula-mula tu kita nak pelekat api dulu Kita pelekat api dulu. Lepas tu kita masukkan sedikit minyak, jangan banyak sangat sedikit saja. Kita ingat lebih kurang dalam 2 sudu besar. Jangan banyak sangat. Okay, telur ni kita dah basuh dah. Kita akan pecah dia. Tak patai. Satu persatu Okay, minyak kita pun dah panas. Kita skip sat untuk nak pecah telur tu Okay, mula-mula kita masuk sayur-sayur ni dulu. Masuk sayur-sayur ni dulu. Ni pun sekali. Masuk sekali. Kok mana pun dia akan layu. Okay, api tu janganlah duk garang sangat Agak-agak padam patut. Okay. Lepas tu kita akan masuk yang tadi ni kita pecah dulu 2 biji. Okay, lepas tu kita akan pecah seterusnya. Dah siap semuanya, kita akan kacau-kacau dia. Okey, untuk yang ni kita pandai-pandai lah untuk kita nak merasakan dia. Akan masuk sedikit penyedap rasa. Terserah kat anak-anak kita. Kalau nak skip pun boleh. Lepas tu kita akan kecah-kecah dia. Okey, jangan bagi dia terlampau masak. Bagi dia basah-basah agak kata basah macam ni. Basah macam ni. Okey, tutup api. Okey, kita tak mau sampai kita kata dia terlampau kering sangat. Kita kata bagi dia basah. Dia tak masak sepenuhnya telur ni. Okey. Lepas tu kita akan ketepikan yang ni. Yang ni kita akan ketepikan. Okey, yang ni untuk penyediaan tepung. Saat kita nak celup sotong ni dalam ni Okey, kita akan masuk tepung beras. Campur semua sekali. Tepung serbaguna, tepung goreng ayam. Terserah pada anak-anak kita, sahabat-sahabat kita nak pakai brand apa Okey, tepung jagung. Okey, lepas tu kita akan masuk 2 biji telur. Sekali telur putih, sekali dengan telur kuning Okey. Lepas tu ni air kapok. Air kapok kita akan masuk 2 sudu besar. Okey, lepas tu ni air ais. Untuk kita nak bagi dia rangup lagi, kalau boleh tu kita pakai air ais.
Okey, lepas tu kita kucai dia sampai sebati. Nah sampai sebati. Kita kata agak-agak macam mana kita nak buat goreng pisang tu. Jangan cayak sangat. Bila cayak sangat, satgi kerak dia tu tak menjadi. Nah. Okey. Okey, sebab apa cikta tak boleh share? Ni pengalaman cikta nah. Sebab apa cikta tak boleh share dengan ukuran ayak ni? Sebab ada tepung serbaguna brand lain-lain ayak tak boleh banyak. Ada yang pakai ayak banyak. Pasal cikta biasa buat ada perbezaan dia. Jadi anak-anak dengan sahabat-sahabat cikta pandai-pandai agak nah. Sekali cikta tunjuk dia sampai kata kejadian dia tu tahu mana likat dia tu. Okey, sahabat-sahabat cikta, tengok nak tepung cikta ni untuk cikta nak goreng sotong sehari ni. Kita kata tak ada lah nak cayak rozai sangat. Tak ada lah pekat melikat sangat. Kita kata agak-agak macam kata kita nak goreng pisang tu bagi pekat sikit saja. Cukup. Nah, lepas tu ni cikta nak proses untuk nak menyumbat dia punya bahan-bahan dia ni. Okey, kita kata agak macam payah lah sikit. Tapi sehari kita nak makan tu baru tahu rupanya sedap. Nah, okey, masuk dia. Masuk ni kalau boleh kita tarik macam ni. Sebab apa kita nak bagi dia padat. Barulah sehari kita nak goreng, sehari baru dia melembung elok. Lepas tu kita pemasuk sikit dia punya kepala ni. Bukan siapa, sehari saya kot. Kepala duk tanglai, badan duk tanglai. Kita akan ambil ni. Lidi ni. Okay. Nampak nah? Anak-anak, sahabat-sahabat cikta. Buat lagu tu. Nah? Ni tengok dalam ni. Kita kata dia lembung. Biar sampai lagu tu. Sehari kita nak goreng tu baru nampak kejadian dia tu elok. Okay, cikta akan sumbat satu lagi. Bukan pasal apa cikta ni yang payah ni. Cikta pakai sarung tangan. Sotong ni dia lincin. Lepas tu, kita pula, sotong ni lincin. Sarung tangan ni lagi lincin. Terus mati pun cikta tidak tangkap. Nyempi sana, nyempi sini, lompat sana, lompat sini. Nak cikta bagi ni. Biasalah kita dalam ni kita kata kena pakai tak lagi nampak belengah tangan ni tak elok. Okey. Ni kita pemasuk dah dia. Okey. Lepas tu cucuk luak dulu. Ambil tang kepala ni. Lepas tu kita seling nak kot ni. Tu dia. 2. Okey, lepas tu tunggu sat. Anak-anak sahabat-sahabat cikta tahu dah kot no cara-cara kita nak sumbat dia punya inti ni nah. Lepas tu cikta nak sumbat, lepas tu sat lagi cikta nak tunjuk cara mana kita nak menggoreng pula nah. Tunggu sat nah. Sotong cikta pun dah siap dah nah sahabat-sahabat anak-anak cikta. Lepas tu kita kelak sikit. Nah kita kelak sikit. Jangan banyak sangat. Kita kata agak dalam 1, 2, 3. Nah janganlah banyak sangat nah. Lepas tu kita masuk di dalam ni. Okey, untuk nak menggoreng dia kena minyak betul-betul banyak. Nah minyak kena banyak. Kalau kita goreng sikit-sikit sehari nak buat bagi dalam perut ni dia keluar tu lah nak buat bagi melampung ke atas. Mau minyak banyak ni dia kurang lah sikit. Okey, lepas tu yang mana sebelum-belum pada ni cikta duk bagi tip. Kalau kita nak goreng sotong ni bukan semestinya kita nak bagi sotong ni dia masak sangat. Tak payah. Bagi tepung tu masak dah cukup. Sotong ni garanti insyaAllah dengan izin Allah dia akan masak. Bila kata dia nak masak sampai sotong yang duk jadi peperangan di dapur tu pasal dia tertempuh ni lah. Kan kulit sotong ni kan dia basah. Yang tu yang duk pok-pak tu. Okey, minyak cikta pun dah panas. Lepas tu cikta akan masuk sotong ni dalam bismillahirrahmanirrahim. Ingat nah sotong jangan banyak sangat nah. Jangan banyak sangat. Kita masuk. Terlapat. Kita masuk dalam 4 ekor aja. Betul terlapat. Okey. Api kena betul-betul garang. Masak dia jangan terlampau lama. Agak kata
tepung tu kering saja sudah. Maksud kata tepung tu keras lah. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Okey, kita kena tutup dulu api. Okey, sampai kita kata sudah garing macam ni. Nah, kita akan angkat. Lepas tu kita akan goreng sampai habis. Sampai kata kita nak beredar sekejap lagi nah. Tunggu sat. Lepas tu tunggu sat nah. Dah masak dah. Kita tutup api dulu. Okey, kita akan angkat. Ingat nah, nak sahabat-sahabat kita nak angkat ni, tutup api dulu. Tutup api dulu. Alhamdulillah, siap dah sotong sumbat goreng tepung. Nak anak-anak sahabat-sahabat kita cuba tengok. InsyaAllah dengan izin Allah nah. Okey, lepas tu tadi pun kita dah pesan dah untuk belanga ataupun kuali tengok yang mana kita selesa menggoreng tu. Macam goreng ikan, goreng ayam dia jadi elok, belanga tu lah yang terbaik. Kadang-kadang ada juga belanga. Kadang-kadang kita goreng ikan, dia masak tapi dia tak jadi garing. Yang mana sahabat-sahabat kita yang mana rajin duduk ke dapur tu dia tahu. Belanga dia, sebab tu belanga kita ni ada satu di dapur tu khas untuk kita nak buat goreng nah. Okey, lepas tu ni siap dah kita punya sotong. Lepas tu mari kita nak gunting satu tengok. Nah, ingat nah lidi ni buang, jangan duk pepok pula lah. Satgi ni raga gusi tu pula satgi. Okey. Tu dia. Okey, lepas tu Cita ada sos. Cita nak cicah dengan sos saja. Yang mana anak-anak Cita nak pakai sos apa brand ke pun boleh, nak bubuh apa yogurt ke mayonis ke apa pun boleh lah. Janji kita boleh cicah. Nak cicah dengan air asam pun boleh. Nah, okey, sekian perkongsian kita pada hari ini. Kita harap bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cita nah. Jangan lupa share, like, subscribe channel Cita nah. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.